Ramai orang sekarang nampak okey, nampak senyum, masih bekerja, masih posting sosial media macam biasa. Tapi sebenarnya dia penat. Saya tahu, penat fikir masa depan, penat nak jadi kuat, penat memendam semuanya sendiri. Dan paling sedih, ramai orang penat tapi tak tahu macam mana nak berehat. Sebab dunia hari ni tak bagi kita ruang untuk berehat. Betul tak? Semua orang berlumba-lumba. Umur 20-an dah kena stable, kena ada duit, kau kena ada rumah, kau kena ada saving lebih 20, 30, 40 ribu. Kena nampak berjaya. Kalau tak, kau gagal. Sedangkan Allah suruh kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba kejar kebaikan, bukan hanya kejar dunia. Yang membuatkan kita ni penat untuk hidup. Bayangkan, terlalu banyak comparison, terlalu banyak fikir tentang pandangan manusia sampai kita lupa tak semua benda kita kena tanggung sendiri. Kita ada Allah kan? Dan mungkin selama ni kita cari healing kan dekat tempat-tempat yang salah. Mungkin kita ingat healing tu pergi bercuti lah, shopping lah, scroll TikTok sampai pagi lah. Tapi hati kita ni masih kosong sebab jiwa manusia tak tenang tanpa Allah. Jadi kalau hari ni awak penat, tak apa. Berehat, awak nak buat apa benda yang awak suka, buat. Tapi jangan jauh dari Allah. Sebab kadang-kadang satu sujud yang ikhlas lebih melegakan daripada 1000 tempat pelarian.